Sejarah Malaysia yang kita belajar kat sekolah selalunya nampak lurus je kan? Macam satu jalan cerita yang dah siap. Tapi, pernah tak terfikir kalau ada cerita lain? Cerita yang tak dicatat dalam buku teks, yang tersembunyi di sebalik naratif rasmi itu. Hari ni, jom kita cuba kopek lapisan-lapisan sejarah tu sama-sama. Cuba kita fikirkan pasal terowong menora. Bagi kebanyakan kita, ia cuma jalan. Tapi sebenarnya, ia adalah satu keajaiban kejuruteraan, satu lokasi kemalangan yang ngeri dan sumber cerita-cerita seram. Satu tempat, tapi ada banyak sangat wajah yang berbeza. Macam mana boleh jadi macam tu kan? Okey, jom kita tengok. Secara rasmi, terowong ni satu pencapaian hebat. Projek 360 juta yang siap tahun 1987. Bayangkan, dia tebuk banjaran Keledang tu jimatkan masa perjalanan kita. Itu cerita rasmi yang gah. Tapi, pada masa yang sama, orang panggil dia jajaran maut. Sebab apa? Sebab jalan dia curam, selekoh tajam dan banyak kemalangan. Lepas tu, muncul pula cerita-cerita mistik. Pasal Volkswagen kuning lah, Pontianak lah. Nampak tak? Kejuruteraan, tragedi dan mistik semua bercampur aduk kat satu tempat. Perkara inilah yang buat kita terfikir kan, kalau sebuah terowong pun boleh ada cerita berlapis-lapis macam ni, apatah lagi dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah negara kita. Jom kita tengok satu contoh yang kita semua rasa kita dah tahu ceritanya. Okey, sekarang kita masuk ke satu topik yang semua orang pernah belajar masa sekolah, Darurat 1948. Ceritanya selalunya mudah je kan, orang baik lawan orang jahat. Tapi hari ni kita nak cuba bongkar sikit mitos di sebalik cerita mudah tu. Dengar tu. Satu kenyataan yang cukup berani, yang betul-betul mencabar apa yang kita faham selama ni. Idea yang British ni wira, penyelamat tanah Melayu daripada komunis, menurut pandangan ni, itu semua hanyalah propaganda dan ada sebab yang sangat kukuh di sebaliknya. Kuncinya bermula dengan satu soalan yang nampak remeh tapi sebenarnya sangat penting. Kenapa konflik berdarah yang makan masa 12 tahun ni dipanggil darurat dan bukan perang? Jawapan kepada soalan ni boleh ubah semua pandangan kita. Dan inilah jawapannya. Semuanya pasal duit. Perkataan darurat tu bukan dipilih sebab soal keselamatan sangat pun. Ia sebenarnya satu khelah undang-undang, khelah insurans. Kalau British isytihar perang, syarikat-syarikat insurans kat London tak akan bayar pampasan untuk lombong biji timah dan ladang getah mereka yang kena serang. Tapi, kalau guna perkataan darurat, duit pampasan boleh jalan. Jadi, ia lebih kepada nak jaga poket mereka berbanding jaga keselamatan orang tempat. Jadi, dalam cerita ni siapa sebenarnya wira? Hakikatnya mungkin tak ada wira pun. Kat satu pihak memang kita ada komunis bintang 3 yang kejam. Diorang bunuh orang kampung, seksa, peras ugut. Itu fakta. Tapi kat pihak lagi satu, British pun bukanlah penyelamat suci. Matlamat utama mereka adalah melindungi aset ekonomi mereka dan melambat-lambatkan kemerdekaan. Sesiapa saja yang menentang mereka, tak kiralah ulama atau pejuang Melayu, senang-senang je kena cop komunis. Jadi, siapa mangsa sebenar dalam semua ni? Orang Melayu biasa. Kita tersepit di tengah-tengah antara dua kuasa besar yang ganas. Satu pihak penjajah yang guna undang-undang sebagai senjata, satu pihak lagi pengganas yang guna ideologi sebagai senjata. Tak ada wira, yang ada cuma mangsa. Okey, sekarang jom kita undur lagi jauh ke belakang dalam mesin masa kita. Kita ke penghujung abad ke-19 untuk lihat macam mana sempadan-sempadan negeri yang kita kenal hari ini sebenarnya dilukis dengan darah dan perjuangan yang ramai dah lupakan. Cuba bayangkan suasana masa tu, hujung tahun 1800-an, semenanjung tanah Melayu tengah bergolak. Di Pahang, kita ada Dato' Bahaman dengan pahlawan-pahlawannya bangkit menentang British. Pada masa yang lebih kurang sama, jauh di utara, ada satu kerajaan Melayu bernama Reman yang tengah berhempas pulas nak pertahankan kedaulatan daripada Siam, yang masa tu pun dah banyak dipengaruhi British. Dua perjuangan di tempat berbeza, tapi musuh di sebaliknya lebih kurang sama. Nampak tak coraknya kat sini? Di Pahang, pahlawan kita lawan British secara terus. Di utara, kerajaan Reman lawan Siam yang dibayangi oleh British. Walaupun cara dan tempatnya lain, hasilnya sama je. Kedua-dua perjuangan ini dipatahkan. Pahlawan-pahlawan gugur, kedaulatan hilang dan tanah air mereka diserahkan kepada kuasa penjajah. Dan inilah kesan yang paling kekal sampai sekarang. Kekalahan mereka inilah, perjuangan mereka yang terpadam inilah yang akhirnya melukis garisan sempadan negeri Pahang dan Perak yang kita tengok atas peta hari ini. Jadi peta tu, ia bukan sekadar garisan. Ia sebenarnya parut-parut sejarah. Parut dari pertempuran dan kerajaan yang telah hilang. Jadi, kita dah tengok pasal terowong, kita dah selami kisah darurat dan kita dah jejaki kerajaan yang hilang. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kenapa semua cerita tersembunyi ini penting untuk kita tahu?
Coraknya dah mula jelas kan? Setiap kali kita tengok sesuatu, sentiasa ada lapisan lain di bawahnya. Di sebalik satu mercu tanda moden semacam terowong, ada cerita rakyat dan tragedi. Di sebalik cerita wira lawan penjahat dalam sejarah negara, ada propaganda dan mangsa yang tak didendam. Dan di sebalik peta yang kita anggap biasa, ada kisah kerajaan yang lenyap dan perjuangan yang dipadamkan. Jadi, inilah mesej utamanya. Sejarah ni, ia bukan subjek yang kaku dan mati dalam buku teks. Sejarah ni sebenarnya hidup. Ia bernafas di sekeliling kita. Ia ada pada jalan yang kita guna setiap hari, pada nama tempat yang kita sebut dan pada sempadan negeri yang kita rentasi tanpa berfikir panjang. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Cuba sekejap, pandang sekeliling anda, tak kiralah di pekan, kampung atau bandar anda. Agak-agaknya, kisah tersembunyi apa yang sedang menanti untuk ditemui di tempat anda sendiri?